Cuba bayangkan kalau kita tengok Shah Alam hari ni penuh dengan rumah-rumah mewah, pusat membeli belah yang sibuk, tapi pernah tak terfikir kat tapak yang sama tu dulu pernah wujud satu medan di mana enjin-enjin mengaum dan legenda dunia datang berlumba. Inilah kisah Litar Batu Tiga, litar lumba hebat pertama Malaysia dan macam mana ia hilang begitu saja dari peta kita. Soalan ni bukan setakat pasal trek dan konkrit yang dah tak ada tau. Ia lebih mendalam. Ia tentang memori, tentang warisan dan tentang jiwa sukan permotoran negara yang seolah-olah terpadam sekali. Jom kita bongkar kisahnya. Ya, Ayrton Senna sendiri datang. Bila seorang legenda F1 macam dia jejakkan kaki kat Batu Tiga, ia dah buktikan satu benda. Litar ni bukan kaleng-kaleng, Mip. Ini litar bertaraf dunia. Dan kehadiran Senna tu hanyalah permulaan. Litar ni lepas tu dah jadi macam magnet, tarik nama-nama besar dari dalam dan luar negara. Senarai ni, memang padu. Daripada Valentino Rossi yang masa muda-muda dulu asah bakat dia kat sini, sampailah ke bintang filem action antarabangsa Jackie Chan yang buat litar ni jadi lokasi filem blockbuster Thunderbolt. Batu Tiga ni bukan sekadar litar, ia dah jadi macam pentas budaya pop global. Tapi, dari mana datangnya litar ikonik ni? Okey, jom kita patah balik ke permulaan semuanya. Dulu, zaman 60-an, perlumbaan motor ni semua dibuat kat jalan raya biasa je. Memanglah mendebarkan, tapi bahaya gila kan? Dari kesedaran inilah lahirnya satu impian besar. Malaysia kena ada litar lumba yang proper. Dan dari situlah litar Batu Tiga mula dibina. Dan yang reka litar ni pun bukan biasa-biasa tau. Mereka bentuknya John Hugen Holtz, memang nama besar dalam dunia rekaan litar. Dia ambil inspirasi dari litar-litar hebat macam Silverstone, tapi dia suntik DNA tempatan ke dalam reka bentuknya. Analogi ni, memang tepat sangat. Litar Batu Tiga ni mungkin ada standard antarabangsa, tapi dia ada rasa yang sangat Malaysia. Selekor-selekor teknikal dia, flow dia, memang penuh karakter dan betul-betul mencabar setiap pelumba. Apa yang buat Batu Tiga ni betul-betul istimewa, bukan setakat reka bentuk dia je, tapi macam mana ia jadi sebahagian daripada nadi dan hidup masyarakat kita. Masa tu, di bawah pengurusan Hanifah Yung, muncul satu idea yang, genius gila. Saturday Night Fever. Litar ni dibuka waktu malam. Terus bertukar jadi tempat komuniti lepak, jumpa kawan-kawan dan raihkan minat yang sama. Ia betul-betul jadi litar untuk rakyat. Langkah ni pula memang sangat bijak. Daripada biarkan anak-anak muda berlumba haram kat jalan raya, Batu Tiga buka pintu luas-luas bagi mereka platform yang selamat dan sah. Ia macam kita bawa budak-budak yang main bola kat jalanan masuk ke stadium sebenar. Tapi, di sebalik semua kemeriahan dan kegemilangan tu, litar ni ada juga sejarah hitamnya. Tragedi pada tahun 1977 di Selekor Rothmans, satu detik yang sangat menyedihkan dan tak akan pernah dilupakan. Tapi kan, macam burung Phoenix, litar ni bangkit semula dari tragedi. Penambahbaikan keselamatan besar-besaran dibuat, membuktikan yang ia mampu bertahan. Ia terus jadi hos acara-acara hebat, menunjukkan yang ia kembali dengan lebih kuat. Namun, ironinya, kekuatan terbesar Batu Tiga inilah yang, tanpa kita sedar, akhirnya menjadi punca kejatuhannya. Cuba fikir, lokasi dia memang sempurna. Betul-betul tepi lebuh raya persekutuan, dekat dengan pusat bandar, dekat dengan semua benda. Jadi, di mata pemaju hartanah, tanah ni bukan lagi sekadar litar lumba. Ia dah jadi lombong emas. Lepas tu, tahun 1969, litar antarabangsa Sepang pun dibuka. Sepang memang bertaraf dunia, dibina khas untuk F1 dan MGP. Kat sinilah bermulanya salah faham yang besar. Analogi paling senang nak faham, Sepang ni ibarat KLCC, pentas antarabangsa yang gah. Manakala Batu Tiga pula, dia macam kedai mamak kita, tempat komuniti berkumpul, tempat bakat-bakat tempatan dilahirkan. Sebenarnya, dua-dua penting tapi fungsinya sangat berbeza. Tapi, dalam percaturan pembangunan dan politik, logik macam ni kadang-kadang orang tolak tepi. Langkah terakhir untuk menamatkan riwayat Batu Tiga pun telah bermula. Dengan adanya Sepang, naratif pun mula berubah. Suara-suara mula bertanya, dah ada Sepang, buat apa nak simpan Batu Tiga lagi? Ditambah pula dengan nilai tanah yang melambung tinggi, nasib litar ni seolah-olah dah tak dapat diselamatkan. Pada tahun 2003, keputusan muktamad pun dibuat.
Lita itu dijual dan apa yang menggantikan tempatnya menceritakan segalanya tentang apa keutamaan kita pada waktu itu. Cuba kita tengok perbezaan yang ketara ni. Di mana dulu kita dengar deruman enjin, sekarang berdiri megah perumahan mewah di Kayangan. Di mana dulu lahirnya juara-juara negara, sekarang terletaknya Aeon Shah Alam, sebuah universiti sukan permotoran untuk rakyat, telah diratakan digantikan dengan pembangunan komersial. Analogi ni mungkin yang paling pedih tapi ia juga yang paling tepat kan? Kita mungkin dapat bangunan-bangunan baru yang cantik tapi kita dah hilang tempat di mana impian dibina dan juara dilahirkan. Kita dah hilang sesuatu yang tak boleh dinilai dengan wang ringgit. Lita Batu Tiga tak lenyap sebab ia dah tak relevan. Ia lenyap sebab nilainya dari sudut hartanah menjadi terlalu tinggi untuk diabaikan. Jadi, kisah ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang besar. Dalam kegairahan kita mengejar kemajuan, warisan apakah yang kita sanggup korbankan? Fikir-fikirkanlah.